Kalau masuk F1 lagi nak review, hari tu lain guide sementara pula. Siapa awak nak? Saya select dah kau batch 2. Saya dah select, cuma saya tak message lagi. Wah, tak ada lah saya kata saya ambil non-muslim. Masuk dapat apa bang? Dapat penampar. Dekat mana tu bel? Dekat sini je. Kak Bella dah sihat alhamdulillah. Main tak ada konten ke? Tak ada awak. Tak ada. Kalau masuk F1 lagi nak review. F1 insya-Allah. Ni real dah ke sembuh? Sembuh dah awak. Apa dia ni? Ingatkan malam ni ada konten. Tak ada. Malam ni saya bawa motor lah. Mana meh? Ya dah. Tengok motor je. Hari tu lain guide sementara pula. Siapa awak nak? Review XDV. XDV kat rumah. Nanti saya buat review XDV. Sakit apa? Denggi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa rahsia terbesar anda? Umur dia. Rahsia terbesar dia. Siapa ada? Itu je yang ada. Bila lagi abang boleh keluar hospital? Dah 2-3 hari dah saya keluar. Ya Allah. Nampak kurus tak? Belanja bunyi ZX. Nanti sekejap lagi saya belanja bunyi ZX. Ni saya baru ambil je semalam. Ni ZX 25R 250cc je. Saja nak berkawan dengan Luqman Musa. Lek, kau nak pergi office. Buat gapo mari sini? Tu baru lagi. Oh, di spoiler kereta macam mana? Spoiler kereta. Oh, spoiler Supra tu. Kita buat sendiri je spoiler tu. Maksudnya ya dah nak macam mana dah kita spoiler tu patah tu kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa. So kita buat balik lah. Sebab spoiler tu memang kita custom sendiri. Jadi kita, dekat bengkel kita pun kita custom sendiri. So tak ada masalah sangat. Bukan kita order barang, kita order spoiler tu. Spoil next content mana boleh beritahu. Saya nak buat tempat ni sebenarnya malam tempat chill, lepak gitu lah. Itu saya punya plan lah. Mula-mula bagi jadi M, tapi rasa macam susah buat dengan motor lah. Nanti malam ada konten ke? Tak ada. Malam ni tak ada. Buat lepak motor je. Buat tu lah. Kalau tak ada je budak Z ni 2, 3, 4 biji motor. Cuma malam ni ada yang demam. So tak ada lah. Tiga motor tu motor saya ke? Ya.
Saya select dah kau batch 2. Saya dah select, cuma saya tak message lagi. Saya dah pilih beberapa orang, tapi saya tak message lagi. InsyaAllah esok saya message. Tanpa sayap cintamu. Baik, siapkan driver kau. Kita boleh bawa kereta lagi. Nanti kamu tolong Uman. Mày đang ô tô muốn mày? Tao về rồi. Hả? Limited, tao về gì rồi? Ngã mày. Rồi à. Anh tới cái tí người. Anh tới cái tí người. Smart motor, terima kasih. Ada intern ke tak ada? Tak tahu, saya rasa nak start balik garaj sebenarnya. Saya nak fokuskan kepada kereta, siapa yang minat jadi M, siapa yang minat supercar, siapa yang minat konti, siapa yang minat motor. Nak start balik garaj tu. Cuma itu lah, nak kena cari momentum, cari motivation je untuk buat balik. Tak lama sangat tinggal air garaj kan. Wah, tak ada lah saya kata saya ambil non-Muslim. Kalau awak, even awak non-Muslim dan awak capable, berbakat dan saya rasa sesuai untuk masuk kat sini, saya akan ambil. Tak gitu. So, Baik kau baik dah. Masuk dapat apa bang? Dapat penampar. Masuk tu ping. Dia kena bunyi. Nampak tu mesti bunyi ping. Bila ride MotoGP, ride MotoGP jom. 26 Oktober. Bulan ni 26 bulan 10 bulan ni Tali baru nak follow ni. Mantap. Balik dah sihat ke? Sihat dah, Alhamdulillah. Terima kasih semua yang mendoakan saya. Terima kasih. Saya tak sempat nak reply semua, tapi apa pun thank you so much. Kau ramah pula kita kuat live sini. Sayap cintamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah live jap. Tengah live. Oh, mai ambil gambar tu. Mai pergi mai ambil gambar tu mai. Tengah live. Ini nak ambil gambar. Tunjuk untuk warga weh. Gambar tutup agak.